Hari ini merupakan hari Jumaat yang sangat luar biasa, dan hari ini merupakan hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa hamba-hambanya. Dan pada saat ini tuan-tuan dan puan-puan, jamaah haji kita sedang mendapat satu nikmat, dan hari ini merupakan hari yang terbaik di dalam 365 hari yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya nak mengajak kepada semua, dengan keberkatan hari Arafah, dengan keberkatan hari Jumaat, jom sama-sama kita meninggalkan hari Arafah ini dengan RM1 daripada kita untuk pembelian tanah masjid yang akan kita bina bersama. Di atas tanah ini akan terbinanya masjid yang akan memuatkan hampir 3,000 orang jamaah. Kemudian kita ada madrasah anak yatim dan juga asnaf yang akan menghafal Al-Quranul Karim, dan akhir sekali tempat pengajian untuk warga emas. Tuan-tuan, Arafah akan meninggalkan kita, hari Jumaat akan meninggalkan kita, 10 awal bulan Zulhijjah akan meninggalkan kita, tetapi tanah masjid ini akan kekal hingga ke hari kiamat. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom sama-sama sebar-sebarkan video ini. Pastikan sumbangan kita pada hari ini dapat disalurkan untuk pembelian tanah ini. Masya Allah, terima kasih kepada semua yang telah bersama di sepanjang 10 awal bulan Zulhijjah. Saya nak ucapkan terima kasih. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Allah makbulkan segala doa kita, dan Allah membuka seluas-luasnya pintu langit untuk memakbulkan segala hajat kita. Salam hari Jumaat, salam hari Arafah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.